Nampaknya ia telah bermula, cuba telah meletus dengan protes terhadap pemerintahan komunis semasa. Dan pada masa yang sama, di Pulau Kebebasan, tiba-tiba muncul pengarah agensi perisikan pusat Amerika Syarikat. Sementara seluruh dunia memerhati Beijing, di mana Trump dan Xi Jinping bertemu, sesuatu telah berlaku di Laut Karibian yang berpotensi mengubah seluruh rantau itu. Di Kuba, protes besar-besaran telah tercetus. Satu peristiwa yang sangat sukar untuk dibayangkan, walaupun hanya setengah tahun yang lalu. Dan pada masa yang sama, pengarah CIA, John Ratcliffe, secara rahsia telah terbang ke Havana untuk mengadakan rundingan tertentu di sana. Secara keseluruhannya, mari kita bincangkan kedua-dua peristiwa ini dan, yang penting, kaitan antara keduanya. Nama saya Alexei Pecci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulakan, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran YouTube ini dan tekan butang suka pada episod ini. Dan sila tinggalkan sebarang komen anda di bawah video ini. Ia sangat membantu dalam mempromosikan kandungan di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada anda kerana dengan cara ini, lebih ramai penonton dapat melihat episod-episod ini. Selain itu, langganlah saluran Telegram saya, Pecci News. Pautannya ada di dalam deskripsi video ini. Jadi di Kuba, akhirnya tercetus juga protes rakyat terhadap komunis yang berkuasa. Financial Times menggambarkan apa yang berlaku di pulau itu sebagai keruntuhan sistem tenaga berskala besar. Ini disebabkan oleh ketiadaan sepenuhnya bekalan bahan api. Bekalan elektrik terputus di hampir semua wilayah negara itu. Bayangkan saja, di Cuba, orang ramai terpaksa hidup tanpa elektrik sehingga 22 jam sehari. Ini bukan pemutusan sementara, bukan juga pemutusan berjadual. Ini adalah kegagalan sistemik dan sudah jelas bahawa bahan api tidak akan ada. Oleh kerana Sekatan Amerika Syarikat berkuat kuasa sepenuhnya dan malah kapal Rusia baru-baru ini tidak dapat memasuki pelabuhan Cuba. Menteri Tenaga Cuba Vicente de la Olivia berkata, sesuatu yang jarang anda dengar daripada seorang menteri kerajaan yang sedang berkuasa. Dan seterusnya, saya akan memetik kata-katanya. Beliau berkata, kami benar-benar tiada minyak dan benar-benar tiada bahan api diesel. Kami tiada simpanan. Ya, inilah Menteri Tenaga Cuba yang mengakui bahawa tiada simpanan dan tiada masa depan cerah yang kelihatan di hadapan. Dan Menteri Tenaga Negara itu secara terbuka mengakui bahawa negara itu benar-benar kehabisan bahan api. Dari mana Cuba mendapatkan minyak sebelum ini? Mari kita ingatkan, dari Rusia melalui skim subsidi yang pelik. Dan penghantaran terakhir dari Rusia berlaku pada bulan Mac. Itu sahaja. Tiada penghantaran minyak baru dari Rusia. Selain itu, Cuba juga menerima minyak dari Venezuela yang turut disokong oleh Rusia. Tetapi di sana juga, seperti yang anda tahu, pada awal tahun ini, bekalan telah dihentikan selepas kejatuhan rejim Nicolas Maduro. Kemudian Meksiko. Mereka cuba membantu Kuba, tetapi Sekatan Amerika Syarikat dan ancaman tarif memaksa Meksiko menarik balik bantuan kepada Kuba. Jadi, Meksiko juga tidak membekalkan minyak lagi. Akhirnya, Cuba langsung tidak mempunyai bahan api. Dan hari ini, Trump dengan nada mengencik berkata, biarlah sekarang rakyat Cuba buktikan bahawa mereka layak untuk berunding dengan Washington. Dan akibat daripada semua ini berlaku serta-merta. Beginilah Financial Times menggambarkan protes di Cuba. Orang ramai mengetuk periuk dan kuali kerana akibat gangguan bekalan elektrik yang berterusan, malah pengagihan makanan oleh kerajaan menjadi tidak stabil. Anda mungkin berkata, apa sangatlah dengan mengetuk periuk? Saya ingin tekankan, ini adalah Cuba, di mana perkara seperti itu sukar untuk dibayangkan. Mari kita teruskan. Para penunjuk perasaan membakar barikat di jalan raya dan polis cuba menenangkan orang ramai. Sudah ada laporan tentang pertembungan pertama. Dan sekarang bayangkan, di pasaran rasmi di Cuba tiada bahan api. Inilah yang dikatakan oleh Menteri Tenaga, tiada bahan api, tiada simpanan langsung. Tetapi ada pasaran gelap. Dan di pasaran gelap di Cuba, harga petrol ialah $8 seliter. Tetapi inilah masalahnya. Di Cuba, purata gaji sekitar $30 sebulan. Maksudnya, dengan seluruh gaji bulanan anda hanya boleh membeli 3.5 liter petrol di pasaran gelap. Tetapi tiba-tiba, ada satu butiran menarik muncul dalam cerita ini. Dilaporkan bahawa pengarah CIA melawat Cuba untuk satu pertemuan yang jarang berlaku ketika pulau itu kehabisan bahan api. Apa sebenarnya yang berlaku? John Ratcliffe, iaitu pengarah agensi perisikan pusat Amerika Syarikat, mengetuai delegasi Amerika semasa lawatan mengejut ke Havana. Menurut laporan, beliau telah bertemu dengan cucu Raul Castro yang dikenali sebagai Raulito
dalam satu pertemuan yang sangat luar biasa. Wakil-wakil Kementerian Dalam Negeri Cuba juga turut serta dalam rundingan tersebut. Tetapi intinya ialah, tiba-tiba rundingan itu dikendalikan oleh orang-orang dari CIA. Pihak berkuasa Cuba hanya menyatakan, petikan. Kedua-dua pihak menekankan minat mereka untuk membangunkan kerjasama dua hala antara agensi penguatkuasaan undang-undang demi kepentingan keselamatan kedua-dua negara serta keselamatan serantau dan antarabangsa. Dan tesis utama yang dikemukakan oleh Havana semasa pertemuan itu, petikan. Cuba tidak mewakili ancaman kepada keselamatan negara Amerika Syarikat. Ini adalah frasa yang sangat penting. Jika Havana menyatakan bahawa inilah yang dibincangkan dalam rundingan dengan pengarah CIA, maka inilah kenyataannya. Dan ia menjadi topik perbincangan. Saya ingin mengingatkan bahawa orang Amerika secara terang-terangan mengatakan bahawa Cuba benar-benar merupakan ancaman kepada Amerika Syarikat. Dan hakikat bahawa perkara ini mula dibincangkan juga sudah menjadi satu isyarat. Kerana Trump beberapa hari lalu sendiri telah memberi bayangan bahawa Amerika Syarikat dan Cuba akan berbincang antara satu sama lain. Dan mereka akan membincangkan, sebagai contoh, pengaruh Rusia atau China di pulau itu. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa nampaknya perkara ini bergerak lebih pantas daripada yang dijangkakan. Sebab itu, ada yang berfikir bahawa Cuba akan mendapatkan bahan api dari suatu tempat dan ugutan ini tidak akan percaya. Sekarang soalan utama ialah, apa yang sedang berlaku di Cuba hari ini? Adakah ini operasi CIA atau diplomasi yang khusus? Jawapan yang jujur ialah kedua-duanya berlaku serentak. AS tidak pernah menghantar pengarah CIA, bukannya setiausaha negara atau mana-mana diplomat untuk rundingan yang bersifat kemanusiaan semata-mata. Jika perlu berunding, boleh sahaja. Secara politik, pengarah CIA tidak akan berada di sana. CIA menjalankan risikan, operasi rahsia dan rundingan di tempat di mana diplomasi secara rasmi belum bermula, biasanya. Maksudnya, rundingan secara tertutup dijalankan, supaya nanti ia boleh diambil alih secara rasmi oleh para diplomat. Ini, anda tahu, adalah seperti meninjau dan menguji keadaan. Apa yang Amerika Syarikat mahukan daripada Cuba? Beberapa perkara. Pertama, memutuskan hubungan dengan Rusia. Cuba telah menjadi pusat transit bagi pengaruh Rusia di Amerika Latin. Jika minyak habis dan Moskow tidak membekalkannya, Havana menjadi terdedah dan ini adalah peluang untuk Washington. Kedua ialah penamatan kehadiran kemudahan tentera Rusia di Cuba, termasuk stesen risikan radio elektronik di Lourdes. Ketiga, mungkin rundingan mengenai nasib tahanan politik Cuba seperti yang dituntut oleh aktivis hak asasi manusia dan ahli Kongres berketurunan Cuba dari Florida. Apa yang Cuba mahukan? Cuba sudah tentu mahukan bahan api. Cuba mahu sekatan dihapuskan. Cuba mahu bernafas selepas berdekad-dekad sekatan ekonomi. Dan jika Rusia tidak lagi boleh membekalkan minyak, Venezuela tidak boleh, Meksiko tidak boleh, tiada siapa yang boleh. Hanya ada satu alternatif di sini. Dan alternatif itu telah tiba dengan pesawat kerajaan Amerika di lapangan terbang Havana. Saya rasa anda faham apa yang dimaksudkan. Orang Amerika berkata, kami akan bekalkan anda bahan api sebanyak yang anda perlukan. Di sini penting untuk diingat bahawa Amerika Syarikat sebenarnya sudah menyingkirkan Nicolas Maduro dari Venezuela, telah digantikan dengan pentadbiran pro-Amerika. Kini tiba giliran Kuba dan ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi yang berterusan. Baiklah, sekarang kita akan lihat apa hasilnya nanti. Sekarang sangat penting untuk memerhati kerana rundingan sudah pun bermula dan anda boleh lihat pada tahap mana ia berlaku. Jadi pasti akan ada hasil di sini. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh melakukannya secara keuangan melalui sebarang derma atau langganan penaja berbayar melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.